Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Kita dalam kalangan orang-orang di Asia ni, khususnya orang-orang Melayu di Malaysia ataupun di Nusantara ni lah, kita agak sukar untuk mengatakan tidak. Kita agak sukar untuk menolak sesuatu permintaan daripada orang lain, khususnya yang berjawatan tinggi. Perkara ini tidak berlaku di luar negara, di negara barat, apabila mereka ini lebih open, lebih terbuka untuk mengatakan tidak sekiranya diminta untuk melakukan sesuatu, walaupun tentang kerja. Ini adalah salah satu perbezaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tidak mampu untuk mengatakan tidak, ianya lambat laun akan memberikan kegusaran, akan memberikan masalah juga kepada diri kita. Sebab apa? Sebab kita dalam keadaan yang terpaksa tau. Kita dalam keadaan yang tidak ikhlas untuk menerima sesuatu perkara tersebut, nak buat benda tu, nak buat kerja tu. Disebabkan hanya semata-mata yang meminta tu adalah pegawai kita. So kalaulah katakanlah kalau kita dah biasa untuk menjawab tidak, InsyaAllah hati kita pun akan tenang. Pihak yang satu lagi pun dia cakap okey, boleh, tak ada masalah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengatakan tidak ni, dia ada skill dia. Dia tak boleh cakap, oh saya tak nak buat kerja, ini bukan kerja saya, sorry saya banyak kerja. Ada skill cara-cara menjawab yang tidak ni tadi. So kena faham juga, tahu juga macam mana untuk berkomunikasi dengan lebih harmoni apabila untuk mengatakan tidak ni. So mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikuti pelbagai kursus yang ada di luar sana untuk, this is about mental health as well, okay? Sebab bila kita terlampau menerima dan tidak melihat kepada keperluan diri kita sendiri, itu yang kadang-kadang kesihatan mental kita ini terganggu. Kita buat dalam keadaan terpaksa, hidup kita dibelenggu dengan perkara yang sebegini. So tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah saya nak suruh anda semua cakap, oi semua ni tak boleh lah, aku tak boleh buat kerja. Nilaikan diri anda itu. Sekiranya anda mampu, go ahead buat. Tetapi kalau anda tidak boleh, katakan tidak. Assalamualaikum.